Cak Ahmad ya? Ya. Ya, Haji. Haji. Ya. Ni, hang ni tak kejap ni. Hang tolong cari kunci Inggeris main kat kosan. Kunci Inggeris? Kunci Inggeris? Ya, baik, Haji. Saya ambil. Bi. Aku pening lah dengan Haji tu. Siapa? Ada pula dia minta kat aku kunci Inggeris. Mana aku tahu kunci Inggeris tu apa? Aduh, hang kunci Inggeris pun hang tak tahu. Apa benda? Ni, nanti ya. Ni. Ni lah dia. Cuma, dia ni tak belajar cakap orang putih. Oh, dia... Ni kunci Melayu. Oh, ni kunci Melayu? Melayu. Cari kunci Inggeris buat apa? Kita orang Melayu. Oh, inilah. Jom pergi bagi kat dia. Aduh. Dah lambat lah. Boleh ambil. Ji, ni. Minta maaf, Haji. Kunci Inggeris tak ada, Haji. Yang ada kunci Melayu, Haji. Boleh? Yang ni, dia belum belajar cakap Inggeris lagi, Ji. Aku suruh pergi ambil kunci Inggeris tu sepana je bau. Hatu pun apa tak tahu. Ilah Allah. Sampai macam mana aku nak abang gambar ni. Kata sekolah vocational segala bagai. Cakaplah sepanah hidup. Mana kami tahu. Dah orang panggil kunci Inggeris lah tu. Nak cakap orang putih sikit pun tak boleh kah? Hatu pun jadi payah untuk apa? Aku pakai bahasa buku. Saat lagi aku kata sepanah hidup. Abang kata bila dia mati pula. Oh penat macam ni pula. Benda mudah pun jadi payah untuk apa? Mampulah macam ni. Ilah Allah. Apa pergi mengaji lain lah. Pergi balik. Lah. Aku kata dah. Ni kunci Melayu. Bukan kunci Inggeris.